Ini bukan sekadar cerita, ini adalah realiti. Rasuah meragut masa depan golongan miskin. Janji pembangunan tidak pernah menjadi kenyataan dan mereka terus hidup dalam kesengsaraan. Alhamdulillah, Pak Amin adalah seorang petani yang bekerja keras untuk menyara keluarganya. Dia bercita-cita untuk menghantar anak-anaknya ke sekolah dan menyimpan sedikit wang untuk masa depan. Namun, impian Pak Amin musnah apabila tanahnya diambil tanpa notis yang sah. Seorang pegawai telah menerima rasuah untuk menukar pemilikan tanah kepada pihak berkepentingan. sebutir benih, segunung harapan, tapi musnah kerana sampul surat tebal. Akibat rasuah, Pak Amin hilang sumber pendapatan. Anak-anaknya tidak dapat meneruskan persekolahan dan keluarga ini semakin terhimpit dalam kancah kemiskinan. Dana yang sepatutnya membina jalan, sekolah dan klinik untuk komuniti miskin telah diseleweng. Akibatnya, mereka terus hidup dalam keadaan serba kekurangan. Kami cuma nak jalan kampung dibaiki. Anak saya tak dapat masuk sekolah asrama penuh. Bantuan tak sampai. Kalau pemimpin tak jujur, siapa lagi kami nak harap? Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia membunuh harapan, merosakkan masa depan dan membiarkan golongan miskin terus terhimpit. Dah 5 kali Pak Amin mohon bantuan, tapi tak pernah dapat. Anak-anak di kampung ni masih belajar di sekolah yang serba kekurangan. Tiada fasiliti bagus, bantuan entah ke mana. Tapi kita masih ada pilihan. Dengan menolak rasuah, kita boleh membina masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Rasuah boleh dihentikan jika kita bersama menolaknya. Jangan biarkan generasi akan datang mewarisi dunia yang penuh tidak keadilan.